mula manusia mengkaji. Sebab tu Nabi Muhammad itu tidak menulis, tidak membaca. Yang ketiga, kalaulah Nabi Muhammad pergi sekolah, ada pensyarah, ada cikgu daripada tadika sampai universiti. Ada pula yang mengajar Rasulullah. Bila Nabi Muhammad menjadi Nabi, duduk cakap dalam khutbah, cikgu Nabi akan bercakap di bawah tu, di sikunya orang sebelah. Muhammad ni saya mengajar dulu. Tu yang pandai tu. Saya ni ustaz sekarang ni. Di bawah ni ada cikgu saya. Umur dah 80. Kazim ni aku mengajar dulu. Dulu bodoh tu. Aku tampar sekali terus pandai. Agak-agak kalau Nabi Muhammad ada cikgu, dia kata apa? Sebab tu Nabi Muhammad lahir-lahir bersunat, tak ada Tok Mudim. Kalaulah ada Tok Mudim yang sunatkan Rasulullah, apa kata Tok Mudim tu? Dia aku sunat tu. Ditulis je depan rumah Tok Mudim. Mudim Rasulullah. Menung kan? Inilah nama dia, kehebatan, kemuliaan Nabi Muhammad. Allah tahu dah, akan ada orang kata. Sebab tu Nabi Muhammad diperjalankan pada waktu malam. Sebab akan ada orang kata, kalau betul kamu pergi Baitul Maqdis, tunjukkan macam mana rupanya Baitul Maqdis, macam mana Masjid Al-Aqsa, kabarkan. Nabi pun kabar tiang macam ni, tingkap macam ni. Memang dia boleh kabar lah. Dia pergi siang. Tak nampak dia pergi siang. Memang lah. Tapi bila mereka bertanya pada Rasulullah, kalau betul kamu pergi ke Al-Aqsa, masjid dia macam mana? Pintu dia macam mana? Tingkap dia macam mana? Nabi boleh cerita satu. Macam mana dia boleh kabar? Sedangkan dia pergi waktu malam. Kalau betul kamu pergi ke Masjid Al-Aqsa, pergi Baitul Maqdis tu, apa yang kamu nampak dalam perjalanan? Mana ada lampu jalan. Tapi Nabi boleh cerita, kabilah ni akan sampai. Mana dia nampak? Mereka pun tunggu pagi itu nak tengok ada ke tidak kabilah perniagaan. Ada. Nabi cerita siap berapa orang lagi bawa kabilah tu. Macam mana Nabi Muhammad ni nampak? Perginya waktu malam. Macam mana dia boleh nampak? Nabi Muhammad ni tidak pernah pergi ke Al-Aqsa. Macam mana Nabi boleh cerita detail pada orang yang tahu?